Ini adalah dua jenis aircon yang sekarang ni LG tengah sewakan kepada customer. Okey, kita ada type yang ni warna putih dan hitam. Jadi bagi siapa yang nak sewakan unit ni, actually apa bagusnya tentang LG aircon? Dia ada dual inverter. Dia ada dual inverter, dia ada plasma ionizer. Apa pentingnya dua benda ni? Dual inverter jimat elektrik, plasma tu betul ya. Energy care, dia reduce 99.99% untuk aircon ni. Dan dia ada 300% penggunaan elektrik dan backup 100% penyejukan yang betul cepat. Itu yang bagus tentang ni. Dan dia dapat 5 bintang untuk aircon ni. So, apa beza antara hitam dengan putih ni? Actually, dia punya aircon hitam ni nampak cantik. Belum dia memang betul cantik lah, presentable. Dia memang positif. So, kalau customer nak, selalunya orang akan letak kat ruang tamu. So, pilih yang hitam ni. Okay? Dia tak kisah lah. Tapi dia punya fungsi kedua-duanya sama. Okay? Jadi tak ada isu kata anda nak warna hitam atau nak warna putih. Beza dia hanya harga. Okay?